Jadi sekarang ni kalau anda struggle tengah pilih apakah idea bisnes yang anda nak buat, mungkin secara part time ataupun bisnes daripada rumah yang mungkin anda takut modal besar, tak boleh nak handle, tak boleh nak berjaya, mungkin anda tak pernah ada pengalaman. So saya mungkin ada idea untuk anda. Jadi apa yang saya nak share ialah satu bisnes model ala-ala affiliate yang mana saya dah buat sebelum, semasa dan selepas PKP sampai sekarang survive dan alhamdulillah jana pendapatan yang lumayan. So kalau anda nak tahu, saya nak minta anda tengok video ni sampai habis, klik dulu subscribe dan komen saya dah subscribe. Jadi saya nak kenalkan nama saya Amin Kamarudin. Sepanjang saya buat bisnes ni, salah satu medium yang saya gunakan dengan aktif ialah YouTube. Daripada 2013 sampailah sekarang saya aktifly buat YouTube, dan pada 2017 saya bina community Ultimate YouTuber. Ultimate YouTuber Academy ni saya dah bantu ramai yang cipta dan grow channel dia sampai boleh jana pendapatan yang lumayan. Jadi kalau anda nak check out apa yang ada 9 sistem yang saya buat dalam Ultimate YouTuber ni, boleh klik dekat description dekat bawah. Okey, bisnes ni adalah ala-ala affiliate, tetapi dia beyond affiliate. Maksudnya dia mengatasi kekurangan yang ada pada bisnes affiliate, tetapi dia adapt juga kelebihan yang ada pada bisnes affiliate. So kita tengok dulu apakah kelebihan bisnes affiliate. Kelebihan bisnes affiliate yang pertama sekali, dia tidak memerlukan modal. Okay, kebanyakan affiliate agent tidak memerlukan kita untuk daftar dengan harga, dengan kos, dengan duit. Adalah sebahagian, tapi kebanyakannya sekarang ni kalau kita tengok dekat TikTok ataupun platform-platform e-commerce, tidak memerlukan kos untuk daftar. Yang kedua ialah dia tidak perlu ada produk. Kita tak perlu ada produk sendiri, kita just guna mana-mana produk orang, pasarkan dan dapat komisen. Yang ketiga ialah fleksibel. Dia tidak ada jadual spesifik, time free kita buat, time sibuk mungkin kita susun masa elok-elok. Tapi kita tengok pula apakah kekurangan bisnes affiliate ni. Ni majoriti orang bila dah buat affiliate dia akan rasa dah kekurangan ni. Yang pertama sekali, bisnes affiliate ni biasanya tidak ada training. Training ni mungkin sangat general, kita kena cari sendiri. Tidak ada pihak yang menyediakan produk-produk tu bagi training kepada kita. Yang kedua ialah komisen dia agak rendah lah. Permulaan produk tu biasanya bila baru dikeluarkan produk tu, komisen dia tinggi, tapi lama kelamaan biasanya syarikat akan turunkan sebab produk dah popular, affiliate dah ramai, sale pun dah masuk banyak. Yang ketiga ialah hampir mustahil untuk ada repeat order daripada pelanggan yang sama, sebab biasanya dia tidak fokus kepada after sale service, betul tak? Dia tidak fokus kepada kita retain pelanggan yang sama. Itu bukan business model affiliate. Yang keempat ialah dia income tu tidak konsisten, tidak stable, sebab commission tu berubah-ubah dan kita tidak ada commission daripada pelanggan yang sama, sebab kita tidak boleh pegang pelanggan tu. Okey, itu adalah antara kekurangan bisnes model affiliate ni. Jadi macam mana model bisnes yang saya cakap ni boleh mengatasi kelemahan bisnes affiliate? Sebab ramai sekarang ni yang dah buat affiliate, dia mula merasakan income tu tidak stable. Seperti saya tak cakap semua orang, ada yang masih bertahan, tapi saya percaya majoriti yang rasa benda yang sama lah. So yang pertama sekali ialah dari segi kos, daripada kos permulaan. Okay, kos permulaan biasanya mostly kalau kita buat affiliate TikTok ataupun affiliate di Shopee dan sebagainya, tidak memerlukan sebarang kos. Sebab apa? Sebab dia tidak ada kita panggil training untuk melatih kita untuk berjaya, maka tidak ada sebarang fee. So jadi bisnes yang saya offer ni ialah dia ada sedikit fee, tetapi fee yang sangat reasonable, iaitu murah saja RM35, dan apa yang you akan dapat selain daripada you boleh pasarkan produk-produk, you akan dapat akses ke website, yang mana website ni you boleh buat ordering produk, hantar produk, you boleh tengok berapa you punya commission, you boleh download poster-poster yang diluluskan oleh lembaga pengiklanan. Lepas tu kita dalam tu ada akademi untuk train kita tentang selok-belok tentang produk dan juga bisnes. So itu fair lah kan? Tu dalam masa yang sama kita pun akan dapat juga benda-benda lain. Contohnya kita akan dapat e-majalah 2 kali sebulan. Kita akan dapat promotion, diskaun special untuk member setiap bulan. Kita dapat
health screening, kita ada bone check, kita ada skin check, kita ada body mass and composition check untuk tahu kita punya condition tubuh tu macam mana. So ada banyak lah. Yang kedua ialah ada training, masih cakap tadi, ada training daripada pihak syarikat. Pertama sekali, hampir setiap bulan ada training daripada pihak kumpulan secara online. Kita ada 2 ke 3 kelas training secara online. You boleh join secara Zoom ataupun platform-platform live streaming yang lain. Dan kemudiannya kita ada training offline pun juga untuk you yang berada di sekitar pusat-pusat latihan. Contohnya di Maluri kita akan buat pada 13 hari bulan ni. InsyaAllah setiap bulan kita ada kelas yang berlaku di Maluri ataupun di Sunway Subang Jaya. So jadi kalau you tidak available di lokasi-lokasi ini, tidak mengapa, kita ada banyak lagi lokasi lain. Yang ketiga ialah komisen yang jauh lebih tinggi. So biasa kalau kita jual produk affiliate, kita ada yang dapat sampai 5 sen, 7 sen kan. Nak dapat komisen yang tinggi-tinggi, you kena jual produk yang harga yang tinggi lah. Tapi kadang-kadang bila tinggi, mula-mula tinggi, lepas tu lama-lama rendah. So saya nak bagi contoh lah. Contoh macam produk yang tinggi permintaan, vitamin C kan. You boleh dapat sehingga 20 ke 30 ringgit untuk satu botol setiap kali you jual produk. Dan contohnya macam B complex sama juga. Kalau you jual produk-produk lain, contoh macam alfalfa, macam protein, protein you boleh dapat lebih daripada tu, sampai 2, 3, 40, 50 ringgit satu botol. Dan ada produk-produk yang satu botol you boleh dapat sampai lebih daripada 80 ke 90 ringgit. So jadi untuk produk affiliate yang biasa, you tak akan dapat lah komisen setinggi ini, melainkan you jual produk pada harga yang sangat-sangat tinggi. Keempat ialah repeat order. Repeat order, produk ini bila you buat bisnes ni, bila pelanggan beli daripada you, maka pelanggan akan mendaftar sebagai member kepada you. Jadi bayangkan, ini adalah kunci untuk loyalty program. Jadi first time dia tengok video you, dia tengok content you, dia beli daripada you, dan following month kan, lepas tu dia akan membeli, sama ada dia boleh beli directly dekat website ataupun boleh beli daripada you. Maksudnya ini akan berlaku repeat order. Macam saya dah gunakan produk ni 12 tahun untuk family saya, sebab semua orang nak sihat. Yang kelima, kita boleh besarkan dan kita boleh ringankan kita punya kerja-kerja untuk buat duit dalam bisnes ni dengan cara melantik ejen. Kalau kita jadi seorang ejen affiliate kan, maka kita tidak boleh nak lantik ejen. Kita lah the only orang yang produce content, yang buat kerja-kerja planning content, yang drive the business. Kalau kita tidak bekerja, maka tidak ada konten baru. Tapi kelebihan model beyond affiliate yang saya cakap ni ialah kita boleh lantik seberapa ramai ejen di bawah kita, dan maka setiap ejen-ejen ni akan bekerja untuk mereka punya pendapatan sendiri. Dia bukan bekerja untuk kita, tetapi komisen mereka dibayar oleh pihak syarikat. Dan setiap kali mereka buat jualan, kita akan dapat sebahagian daripada komisen tersebut. Atas sebab kita yang ajak dia join the business dan kita pun guide dia. Dan dalam topik guide ni, you jangan risau sebab saya menyediakan latihan yang menyeluruh kepada semua mereka-mereka yang mendaftar di bawah saya. Kemudian kita tengok pula, kita ada sistem proven. Sebab bila kita buat affiliate, biasanya kita tidak ada mentor, betul tak? Kita tak ada mentor yang assign untuk jaga kita. Kita kena cari sendiri. Tapi dan bila kita cari tu, kadang-kadang mentor tu pun dia nak ajar kita kan, nak masuk kelas semua bayar, betul tak? Nak tanya bayar, nak masuk kelas bayar. Dia basically tak akan bagi masa lah untuk kita, melainkan kita bayar dia dengan harga yang tinggi. So jadi orang yang bermula dengan bisnes modal rendah, kita tidak ada bajet macam tu. So dalam sistem ni, dalam sistem affiliate yang saya buat ni, ala-ala affiliate ni, kita akan mentor setiap daripada you. Especially saya akan mentor setiap pada you. Kita ada product coach, kita ada business coach, kita ada marketing coach yang akan coach you untuk you capai berapa target pendapatan you. Sebab setiap orang tak sama. Ada setengah orang sibuk dengan kerja, ada setengah orang dah kahwin, ada setengah orang banyak free time, ada setengah orang student. So macam mana you nak urus masa? Apa aktiviti the best yang you boleh buat? Apa content? Apa sebab content, kita buat content video untuk affiliate kan banyak jenis. Contoh masalah kesihatan, kita ada 1001 masalah kesihatan. So yang mana masalah kesihatan yang paling besar
permintaan, yang paling banyak komisen yang you boleh dapat. Okey, jadi mungkin anda yang first kali, anda yang memang tak pernah buat bisnes tapi you rasa you perlu buat something tapi you takut you perlukan guide untuk start the business. Pertama, yang kedua ialah mungkin anda sudah pun buat banyak bisnes sebelum ni tapi tak ada satu yang bertahan lama. Mungkin ada yang berjaya tetapi lepas tu pendapatan tu tidak boleh bertahan lama. Jadi sekarang ni anda mungkin tak nak keluarkan modal yang besar, nak modal yang sangat minimum, tapi you nak something yang boleh scale, yang boleh you buat pendapatan 500, 5,000 ataupun lebih daripada tu, dan ada bimbingan daripada orang yang dah berjaya. Jadi kalau you berminat, saya ajak you untuk check peluang ni. Simple saja, apa yang you boleh buat, you boleh klik link yang saya sediakan di bahagian description, hubungi dan saya akan explain apakah bisnes dalam bab kesihatan, macam mana benda ni sangat strong, boleh bertahan lebih daripada 35 tahun dekat Malaysia dan sudah bertahan lebih pada 100 tahun dekat dunia. Macam mana bisnes ni boleh bantu you bina pendapatan yang lebih konsisten dalam keadaan kena dengan orang kata trend manusia sekarang yang lebih orang kata pentingkan kesihatan, tapi dalam masa yang sama banyak masalah kesihatan yang timbul akibat gaya hidup dan juga permakanan. Jadi cepat-cepat klik link dekat bahagian description dan saya akan explain apa model bisnes yang saya explain dalam video ni.